Baru lantik pengurusi PN saja. Belum lagi Perdana Menteri. Belum dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia lagi yang pada moroyan nak. Malam nak tidur pun tak boleh. Pasal moroyan. Sebab apa? Sebab Dr. Sam ni bersih. Dr. Sam ni tak ada kesalahan moral. Tak ada kesalahan rasuah. Cakap, tutur kata bahasa yang lemah lembut. Berdisiplin dalam bercakap. Tak gaduh jerit-jerit. Ni tazkirah Ramadan pun jerit. Tak mau. Bodoh bang. Kelola kata kokolala lah apa semua. Tak perlu. Perdana Menteri tak gaduh nak buat-buat macam tu. Kan? Dia kena smart. Kerja smart, cakap, disiplin. Kan? Ini hari kita tengok bila nama Dr. Sam dicalonkan, orang yang paling disakiti adalah Ceplos. Dan rakyat di atas pagar semua dah hargakan pemimpin macam mana dengan Dr. Sam. Cermat dalam bekerja, smart. Orang nampak smart dia. Kan?